Ada 10 bilik. Sorry, jap. Ada 4 bilik. 4 bilik pertandingan. Okey. 10 peserta. Setiap bilik. 10, 10, 10, 10. 40 lah. Hari Jumaat petang. Satu sesi. Esok pagi tu 4 bilik lagi. Baik. Maknanya sesi pagi, sesi tengah hari dan sesi petang. Maknanya total ada 4 sesi. Setiap bilik ada 10 peserta. 40, 40, 40, 40. Maknanya lebih kurang dalam berapa ratus tu? 160. 160 kan? Ya. 160 orang. Dan saya pula datang kebetulan hari Sabtu tu saya ada hal. Ada game takraw masa tu. Atau PPT buat kat Taiping. Okey. Saya jumpa lah kat penganjur tu. Boleh tak saya nak minta izin apa ni, awalkan saya. So, saya punya slot hari Sabtu. Boleh tak cepatkan hari ni? Saya dah datang ni. Boleh tak? Oh, boleh lah. Yang Puan Aitak Siah sangat nama dia. Aitak Siah. Aitak Siah nama dia. Dia pun tulis. Okey, bawa ni surat ni, note ni, nota ni bawa kat bilik. Pergi bilik 4 tu, pergi kat sana. Tambah seorang peserta lagi. Okey. Mana petang Jumaat tu saya pergilah. Saya pun tengok lah dia orang berpidato macam ni, macam tu, macam ni. Dahsyat juga dia orang ni. Saya pun dengan t-shirt, dengan seluar track shoot kan. Sebab baju Melayu sepasang ada dalam kereta, tak tukar hari ni. Lepas tu dah dekat sampai turn saya, baru saya bertukar. Tukar apa-apa, tengok tajuk ni. Boleh lah, balon lah. Cakap. Lega. Lepas lah azab kan. Naik kereta balik sembang. Esok tu pergilah Taipei. Tengah timbang bola takraw, ada panggilan. Assalamualaikum, tahniah Tuan layak ke final.